Hey guys, welcome back to my channel Azraki Vlog. Stay tuned. Baru-baru ni aku ada pergi melawat kawan aku lah, kosmet aku, perempuan. Dia terkena something atau penyakit ilmu hitam lah, yang dipanggil sebagai ilmu pengasih. Kau carikan minyak ni pada dia. Lepas ni dia akan jadi milik kau selama-lamanya. Tapi ingat, jangan terlalu mendesak. Takut nanti ada yang tahu. So aku pergi melawat dia, aku just tengok-tengok je sebab member-member aku semua kata kita try melawat dia, bagi semangat dia sebab keadaan dia, kondisi dia sangat-sangat teruk. Dia seperti angau, dia tak menghiraukan persekitaran dia. Kita orang datang pun dia macam layan macam member jauh. Padahal dulu waktu belajar memang rapat gila lah. Kita orang pun pelik dengan keadaan dia. So mak dia tanya, bagi tahulah kenapa jadi macam ni. So diorang sekarang ni still dalam proses nak berubat lah. So kat sini aku sebenarnya cuma nak share untuk korang. Yang paling penting perempuan lah, lelaki pun boleh kena juga. Tapi aku rasa benda ni selalu kena kat perempuan. So aku nak share tips-tips untuk elakkan daripada terkena ilmu pengasih. Sebab ilmu pengasih ni sangat-sangat bahaya. Tips yang pertama adalah, kalau korang baru berjumpa atau baru berkenalan dengan seseorang dan dia ajak keluar, sebelum korang nak keluar tu, aku sarankan korang baca ayat kursi. Sebab apa aku suruh korang baca? Sebab ayat kursi ni dia boleh melindungi korang daripada benda-benda ataupun niat-niat buruk daripada orang lain lah. So dia just macam pendinding korang lah. Yang kedua adalah, kalau korang diajak makan kat kedai makan, elakkan daripada makan tempat-tempat yang tersorok. Maksud aku, kalau restoran, jangan kalau tiba-tiba dia kata kita makan kat meja ujung lah, padahal depan ni punya lah banyak kosong kan. Kita makan kat meja depan lah, tak nak lah, terus tolak, tak nak lah, kita makan kat depan ni, kalau boleh depan cashier tu. Tak adalah, tapi kalau boleh depan-depan ataupun open lah. Sebab biasanya pengamal-pengamal yang pengasih ni dia akan memilih tempat-tempat yang hujung, yang tersorok sikit untuk menjalankan modus operandi mereka. So, itu tips kedua, pilih meja yang open. Tips yang ketiga adalah, kalau diorang offer nak ambilkan makanan, ni contoh biasa kalau jenis yang ambil lauk sendiri kan. Tapi ni yang jenis ambil lauk sendiri lah. Kalau kan dia kata, dia offer, tak apalah, I pergi ambil kan So, yang si perempuan ni pun macam, alamak sweetnya. Tapi sweet juga, korang kena hati-hati. Sebab diorang ni kadang-kadang dia ada macam baca something. Sebab ilmu pengasih ni, dia ada 3 cara untuk digunakan lah. First, melalui bacaan. Kedua, melalui sentuhan. Ketiga, melalui pandangan. So, yang ni tadi dapat bacaan lah. So, korang boleh suruh dia ambil, tapi waktu dia nak bagi makanan tu dah letak, korang suruh dia rasa dulu makanan korang. Sebab dia tak boleh dia boleh, kalau kita makan, dia boleh makan selepas tu, tapi dia tak boleh jadi orang yang pertama makan. So, kalau korang suruh dia makan tapi dia mengelak, so just katalah dah kenyang, lepas tu tercau lah. So itu adalah tips ketiga. Tips ketiga. Tips yang keempat, tips yang keempat adalah, kalau korang duduk kat meja makan tu,
kalau dia renung mata korang lama sangat, macam akut gila lah, macam tenung dia. So tips dia, jangan pandang mata dia. Korang boleh pandang ni, tapi jangan pandang terlalu lama. Pandang sekejap, kelip-kelip sikit, pandang sekejap. Kalau dia pandang je, lempang lah, apa hal nak makan ni, pandang pula kan. So kalau dia pandang lama sangat, janganlah pandang, sebab itu cubaan dia untuk melalui pandangan lah. So elakkan benda-benda yang memandang mata ni secara lama. Macam aku kata tadi, kalau lama sangat, annoying sangat, kau lempang dia. So seterusnya adalah sentuhan. Okey, kalau tiba-tiba dia offer, lama ada nasi dah kat bibir, padahal tak ada nasi, dia nak sentuh, itu melalui sentuhan. Sebab dia ada sentuhan dia melalui kening, melalui mulut dan melalui tangan. Mulut tu dia kat dagu dengan bibir ni lah. So kalau dia macam offer nak sapu bibir, nak sapu dagu, korang elakkan lah. Yang paling penting, jangan sesekali bagi dia sentuh kedua-dua kening korang ni. Kalau dia macam nak sapu kedua-dua kening ni, sekali diorang sapu, korang dah tak boleh lupa mamat. So sangat-sangat bahaya. Jangan bagi dia pegang kening lah. Paling senang jangan bagi dia sentuh lah. Itu paling senang. So seterusnya, jangan bagi dia pegang tangan lah. Tolong maafkan saya. Awak main-main ke betul ni? Betul. Saya dah sedar sekarang ni. Maafkan saya. Saya harap lepas ni awak bahagia. Terima kasih. Jaga diri. Awak juga. Memang tak boleh pegang tangan, tapi kalau korang tiba-tiba I nak pegang tangan you kejap lah. Tapi kalau dah terpegang tangan, kalau korang rasa macam tajam dekat tapak tangan ni, terus cabut lah. Terus lepaskan. So itu adalah satu-satu tips nak elak daripada terkena ilmu pengasih lah. Dan yang last kali, ni aku share secara ringkas je lah. Yang last kali, kalau diorang macam tengah-tengah makan, tiba-tiba mamat tu pergi, I nak keluar kejap tu dia macam pergi tempat something macam lama. Itu sebenarnya itu tanda-tanda ilmu dia macam tak menjadi lah. Dan benda tu makan diri dia balik. So benda tu attack dia balik. So dia kena buat cepat. So itu saja tips aku. Kalau korang terkena atau tanda-tanda seperti ni, elakkanlah benda ni. Oh ya, ini sangat-sangat penting. Okay guys, yang paling penting share video ni, so kita boleh selamatkan orang-orang daripada terkena ilmu pengasih. Dan yang paling penting, subscribe guys. Okay, jom sambung. Kalau dia suruh baca something ke, ayat-ayat yang pelik, korang kena baca dalam hati tu je. Korang jangan baca mulut. Korang baca, tapi jangan baca secara detail. Korang baca cepat. Tengok rangkap yang pelik, ada macam ayat-ayat kuno lah, nama-nama kuno. Terus jangan baca, sebab itu salah satu taktik dia nak mengenalkan ilmu pengasih dekat korang. So tu tips aku untuk elakkan daripada terkena ilmu pengasih. Aku harap tips ni sangat berguna, sebab zaman sekarang sangat bahaya. Zaman sekarang moden ni pun masih ada orang menggunakan lagi ilmu pengasih. So tu saja perkongsian aku, dan aku minta korang tolong doakan member aku yang sekarang tengah berusaha untuk berupat akibat ilmu pengasih ni. So stay tune guys. Oh ya, korang pula jangan pula nak guna titik ilmu pengasih ni, sebab benda ni akan makan diri korang juga. So jumpa aku lagi kat My Dad's Vlog. Thank you guys. Jangan lupa subscribe, like and share, sebab banyak lagi video akan menanti korang. So jumpa lagi aku My Dad's Vlog. Assalamualaikum guys. Yang syirik ni, minyak tu dia percaya kalau dia lama kau rapuang, garanti rapuang tu ikut dia. Hak ni dia membelakangi Tuhan. Kerana tidak ada yang lain daripada Allah. Dhamin, orang yang boleh jamin kita tak ada.
La dhamin ila Allah. Allah saja yang garanti, orang lain tak boleh. Faham? Ha.